Assalamualaikum guys. So hari ni kita akan review yang ditunggu-tunggu. Kita akan review Granger Prime. Let's go. So kita tekan ni dulu. Jom. Okay, masuk dulu. Tadi kita dapat mission. So kita tinggal claim je lah. Kita ni dulu. Kita tunjuk sikit. Aku tak nak tekan. Kalau tekan memang kena ni. Kejap kita undur sikit. Undur. Boleh. Okay. Undur. Okay. Nice. Okay. Push. Okay. Ini waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Lagu. Oh. Okay, ini dia guys, Granger Prime guys. Gila. Wih, berubah. Oh, tembak. Wih, deh. Wih, Cosmic Finality ya guys. Kita tengok dulu. Kita cuba ada action tak? Cuba, ada animation tak? Ada idea dan mission tak? Cuba. Oh, ni. Oh, tembak-tembak. So, aku ada yang boleh sentuh kan? Yang boleh tekan kan? Kita cuba. Mana? Apa yang dia rasa dia tunjuk pas senjata dia tu kot? Mana? Cepatlah. Kita tunjuk sikit. Okay. Oh, ni dia. Tekan. Oh, dia tekan. Oh, rasa dia tak boleh sini low ke kan? Uish, purple. Apa ni? Macam tu. Wow. Okay, kita dapat ni guys. Collector punya bondel. Alah, kenapa tekan ni? Okay, jom. Kita tengok apa pun. Kita cuba tengok apa benda yang boleh review dekat skin Granger Prime ni. Jom kita tekan. Ya. Yeah. Okay, let's go. Okay. Tapi naga dia padu macam ular. Cuma ular dia agak cacat. Mana sayap lagi satu tu? Oh, dia bagi Granger sebelah sayap dia. Faham. Gila lawa tu. Wish, Granger Prime Cosmic Finality guys. Gila lawa shit. Lawa kan. Cuba ada action. Tekan tak? Mana? Oh, dia. Tekan dia. Oh, berubah. Oh, lawa. 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 Baru juga action dia. Okay, selesai. Kita akan review. Kita akan main trio. Sebab apa? Trio kemungkinan menang lagi besar. So, jom kita review. Let's go. Kita main ni dengan Aish duo je lah. Sebab si Putri apa kita punya tak boleh ni. Alah, salah pakai. Sebab apa kita punya ROM tak boleh masuk guys. Ada hal rasanya. So kita dua je. Biar kita punya ROM tu buat kerja dia. Okay. So kita main dua. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, please dua jangan ban ni je. Please. Kita nak review ni. Jangan ban. Please, jangan. Kita tunjuk dah. Ban export supaya tak boleh counter si Terizla. Sebab Aish nak guna Terizla guys. Please jangan ban. Please jangan. Cici boleh tak? Cici. So cici. Okay, nice. Selamat. Okay, so kita boleh review dengan selamat. Alamak, ada monyet. Okay, dah pelapor boleh. Cepat. Gila, Granger Prime tu. Bapak besar gila Granger Prime ni. Okay, item kita pastikan. Okay, tengok nanti So, gitu kita dah review skin yang ni. So, kita review yang ni pula kali ni. Okay, tapi jangan kalah lagi tu. Kalau kalah lagi buat malu kan. Buat malu. Tapi katanya apa, skin ni boleh berubah katanya. Apa yang berubah tu kita tak tahu. Jom kita cari tahu. Main Lucian pun kita pakai ni.
supaya apa kita boleh dapat tu apa patung dia patung dia. Sebab kita nak kat patung dia tu lawas kan. Kalau patung dia dapat, alhamdulillah. Tak dapat, bye bye. So jom kita main. Rob kita tak boleh join. Sebab apa? Rob kita ada hal rasanya. Ok, jom. Aish, kau seorang je dulu binti. Saya tidak, walaupun saya masih legend. Kau diam ah. Kau diam ah. Kau push macam tak ingat diri kau diam ah. Ini ada action tak? Oh, boleh terbang. Lawan. Ada naga tu. Padu. Kita lawan siapa ni? Kita lawan apa? Okay, Leslie. Mana Leslie? Meow. Oh, dia kat sini. Kita belajar lah sini. Nice. Memang nak kena budak dia ni. Oi, bapak sakit. Tak nak guna legend lu. Ni. Wish, terpaksa guna flicker tu tadi. Terpaksa. Sakit tu. Tolong. Nak tolong sekali ke tidak? Saya Recall lawak. Recall naga ke? Lawak tu. Alamak. Dah kalah tu. Kalah malu. Apa aku buat tekan apa tadi? Nice dog. G-Shed. G-Shed pula G-Shed. Sama-sama G-Shed. Santai. Jangan mati. Oh, tembak aku. Nice. Dapat sekor. Dia kena sekor. Granger lagi. Granger pula. Granger aku. Kenapa aku suruh Granger aku? Good shit. Apa ni? Dia apa ni? Apa ni? Membunuh atau assist. Bila dapat nyalakan mahkota. Mahkota apa? Oh, paling dah kita. Kita cuba tengok. Ada beza. Ni ke yang kata 10 kill boleh berubah tu? Jadi kita test apa benda boleh berubah ni? Kita habiskan cepat supaya boleh cepat. Kita cepat kan? Ok, dia nampak ni. Takut dia. Nampak. Ui, bawa kawan. Aduh, alamak. Sorry tu, alamak. Sorry. Setahu aku sikit mahal tadi. Tengok ultimate lawa. Skill 2 ni check. Ui, lawa ada naga. Ui, lawa kita ultimate ni. Jangan bagi tu je. Dia nak kita buta sangat. Oh, nak meninggal lah itu. Tak lah habis ni lah. Mana dia? Cek. Okay, dia ambil dia. Oh, dah ini kita letak sini. Bantai dia. Gila lawa kita tengok. Jom. Tolong. Alamak, gila. Wow lah, kita punya GF. Ambil ni. Alah anak dia. Ni mana lembek. Tu tengok ni. Lawa siap. Masa ada kristal patut saya ambil. Sabar. Mana dia buat tadi. Tu tengok ni. Tengok. Oh, situ ke. Tu lawa gila. Kecil. Oh, berubah. Bawa perasan dia boleh berubah.
Dah lawa tu. Ikut dia animation atau ni. Oh, tak ada. Berubah je. Jangan bagi dia legend. Oh lah, dah lambat. Ya, dah straight dapat dah. Yo, sakit. Ah, ni nampak. 9 masa ada Dora kat situ. Guys, boleh tak tu? Allah. Tak boleh tak? Sekejap. Baik, kasih aku sikit. Weh, menipu tu. Pak Syilwa aku gila. Macam yang God Leap pun pandai. Betul mati ni. Ni hancur. Dan kalah tu kita review ni kalah. Ada orang? Tidak ada orang. Dia cuba reject, jangan bagi dia reject. Oh, ajak member. Ajak member tu makan tu. Dia dah pelapuk. Memang kerja dia buat member sampai dia ni. Jangan lain buat minyak tu. Aduh, rom kita rom mengambil ni macam taman-taman air je. Ada dulu lah. Pak tahu. Kau dah kenapa jir? Apa benda gila? Merepek guys. Merepek siul. Pendek gila keluar dikit. Ada. Tadi ada. Okay. Oh, dah main sini. Jangan kalah tu ni. Bagi aku kill tu, aku nak ni start skip isu. Oh, ngap cakap tu aku skip isu. Ui, kejut lagi. Weh, bongok bila masa dia Dora. Weh, gila. Oh, batal. Gila, itu telur. Tahu tak? Oh. Cuci ikan.
benda guys. Sabar, kita kena dapat start je. Start Sky Pizza je. Dapat 1-2 tu dah padu dah. Kita tunggu efek roll. Dia orang ni murah kali. Kena dia, kena lagi. Dia kasih lagi. Cepat, mata. Ais, jangan pada tahu macam-macam, Ais. Aku tembak apa tu? Salah tembak. Okay, minion aku kat atas semua maju guys. Terima kasih tu. Aku dapat Dapat. Oh, makan kau. Oh, legit kau. Alah, nakut. Dia bawa nakut ni. Jangan lagi. Kejut aku. Hari bulan. Jangan aku. Weh, Dora ni target aku. Bila dia jadi. Weh, tolong jaga si. Ya Allah, memang tak boleh jaga dah. Oi, beat aku. Aku macam tu dah. Yang kalah tu. Alamak. Wish. Ni weh. Oi, push lah, minion dekat dah tu. Alamak. Tak. Bela. Orang bela. Tak ada orang tak bagi aku kill. Macam mana nak dapat stat 10 je? Sabar, aku datang. Mati dah. Okey, dia dah ulti, aku selamat sikit. Apa selamatnya kalau Ais tak ada? Oh, dapat satu. Dia tembak ni. Monyet. Dah lah, belah. Oh, pandai pun. Okey, dah dapat start sikit ni. Kita boleh bantai-bantai dah. Itu dulu Ais bunuh Florin dia. Florin dia. Sebab Florin tu susah. Oh, dia sorok sini ni. Wah. Pesakit Ais, tolong. Okey, selamat. Thank you. Kejut lah. Bullshit ni buat kalut. Oh, gila bullshit ni. Walaupun skill tapi skill mahal. Tengoklah tu. Kita stack. Kita punya skill okey je lah. Tak. Tapi bullshit dia paling padu aku macam tu. Bantai. Wipe up. Gas, guys. Triple kill. Gila. Guys, tengok dulu KD aku. Tengok dulu. Nap 7 dulu. Gila tu. Jangan ingat C7 Uci dah. Ni tolong ni. Aku lah ambil. Lah dia dekat tak apa. Sabar, stack. Makan tu. Ada tak ada. Stack kita kena banyak sikit supaya kita spam banyak.
Ya tahu. Tembak apa? Yang penting gila dia dulu. Susah. Kalau kita nak end dia, kita nak bunuh dia punya team dia pergi regen kan. Dah lah. Dia cepat dah start kan. Dia rasa macam kalau Granger Go minion. Go Ale Go alah semak lah dia punya hero lah. Okey, kita dah di sini. So ada pertahanan lah. Oi dah. Oi, siapa mati kami ni? Eudora. Bapak lawak gila. Enter terus. Sini. Alah, dia punya ni setang lah. Ya, aku nak tahu. Jangan mula aku. Let's go. MVP tak apa, yang penting victory. Gila lah. Gila. Tak, kalau korang ambil Granger Prime ni kan, dia rasa macam damage korang tu lagi berasa tu. Ya, dia macam dia punya kau tembak tu lagi sakit. Gila. Apa ni? Dapat apa? Silver boleh lah Silver. Lah, Eudora tu beban seorang gila. Nice. Eudora ni beban seorang. Padahal dia lock aku banyak. Patutlah Silver. Mati banyak. Guys, aku lupa sebelum aku end video ni, aku nak cakap dengan korang, kalau korang tengah cari top-up mudah, selamat, cepat, berbaloi, korang boleh top up kat lapakgaming.com. Sebab apa? Lapakgaming.com makin banyak korang top up, makin banyak cashback yang korang dapat. Makin banyak cashback yang korang dapat, makin murah cashback yang makin murah korang punya top up. So, dapat top up selamat, cepat, murah. Jom dapat gaming jawapannya. Okey, itu saja untuk hari ini review. See you next time. Bye. Assalamualaikum. Jangan sampai tua